Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video kali ini berkenaan cara-cara untuk memilih Honey Melon. Ramai yang masih tidak tahu macam mana nak cara memilih Honey Melon serta khasiatnya. Untuk memilih Honey Melon yang manis, perhatikan warnanya yang kuning keemasan, cium aromanya yang harum dan rasakan beratnya yang terasa berat. Periksa juga permukaannya yang kasar dan terasa berbutir serta ujung melon yang lunak dan tidak ada retakan atau. Honey Melon memiliki banyak khasiat, antara lain kaya akan vitamin A dan juga C yang baik untuk kulit dan juga mata, serta mengandungi air dan juga serat untuk pencernaan. Okey, nombor satunya perhatikan pada warna kulit. Kalau kulitnya kuning keemasan, yang itu memang dia dah pun masak. Okey, periksa tekstur permukaan. Kalau permukaan kulit Honey Melon yang matang biasanya terasa kasar dan juga berbutir ya. Lepas tu cium aromanya. Cium bahagian ujung tempat tangkai ya. Dia akan keluarkan aroma yang harum dan juga manis. Sekiranya anda ingin membeli penjagaan barangan kereta, khususnya cat kereta yang dah pun kusam nak serikan balik, boleh lihat barangan penjagaan kereta iaitu wax polish ya di bahagian deskripsi. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.